Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai mengadakan program ziarah peka, iaitu projek kesihatan asnaf yang mana telah diadakan di Mukim Batu Hitam, Gaal Pasir Putih. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni dan membantu seramai 8 keluarga di Mukim Batu Hitam, Gaal Pasir Putih ini. Diharapkan sumbangan yang disampaikan dapat meringankan sedikit beban dan memberi manfaat kepada penerima-penerima bagi program ziarah peka pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukri bin Abdullah selaku penghulu Mukim Batu Hitam ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Muslim Malaysia kerana sudi turun membantu meringankan beban bagi golongan yang memerlukan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia. Okay, sekarang kita berada di rumah yang pertama penerima bagi program ziarah peka, iaitu adik Muhammad Hafizi bin Ismail berumur 19 tahun. Dan beliau sudah terlantar selama setahun 6 bulan akibat beliau kemalangan sejak 2 tahun yang lepas. Di mana sekarang beliau terlantar dan dijaga oleh adik-beradiknya dan juga kedua ibu bapanya lah. Okay, kita berada di rumah yang penerima yang kedua, iaitu Puan Karimah binti Yusof berumur 58 tahun. Beliau mengidap penyakit buah pinggang tahap 4 dan juga mengidap penyakit kanser dan juga sakit jantung. Jadi kini beliau dijaga oleh suaminya, yang mana beliau saja baru balik daripada ward. Okey, sekarang kita berada di rumah yang penerima yang ketiga, iaitu Puan Mariam binti Idris berumur 84 tahun, Sarawak Emas. Beliau tidak dapat berjalan disebabkan beliau terjatuh sejak daripada 2 tahun yang lepas dan kini hanya bergerak, hanya menggunakan kerusi roda, dan kini beliau dijaga oleh anaknya. Sekarang kita berada di rumah penerima yang keempat, iaitu Puan Siti Aminah binti Ismail berumur 85 tahun dan sekarang beliau terlantar sejak daripada 4 tahun yang lepas akibat beliau mengidap penyakit saraf dan kini dijaga oleh anak-anaknya yang berada di sekitar ni. Okay, sekarang kita berada di rumah penerima yang kelima, iaitu adik Nik Taufik bin Muhammad Ramzi berumur 21 tahun. Beliau adalah seorang yang istimewa sejak daripada kandungan lagi, yang mana urinya terputus dan kini beliau tinggal bersama ibu dan juga bapanya untuk menguruskannya. Okey, sekarang kita berada di rumah penerima yang keenam, iaitu Encik Muhammad bin Seman yang berumur 88 tahun dan beliau mengidap penyakit lelah sejak daripada 7 tahun yang lepas. Dan kini beliau terlantar dan beliau dijaga dan diuruskan oleh anaknya. Okey, kita sekarang berada di rumah penerima yang ketujuh, iaitu Puan Rahmah binti Saleh berumur 86 tahun dan beliau mengidap penyakit buah pinggang. Jadi beliau sekarang terpaksa membuat dialisis untuk buah pinggangnya dan sekarang beliau dijaga oleh anaknya untuk menguruskan kehidupan beliau. Okay, sekarang kita berada di rumah penerima yang ke-8, iaitu penerima yang terakhir, iaitu adik Muhammad Iqbal Fikri bin Muhammad Azman yang berumur 14 tahun dan beliau adalah seorang yang istimewa sejak daripada lahir lagi. Beliau juga mengidap penyakit sawan dan bergantung kepada ubat, dan kini beliau tinggal bersama ibu dan juga ayahnya untuk menguruskan beliau. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana mencari kami dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian saja daripada saya untuk program ziarah peka pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.